Untuk pelancaran Ferrari Amalfi kali ni, aku ambil perjalanan daripada Shah Alam sampai ke The Boathouse Ampang dalam masa 45 minit lah. To be honest, aku agak excited sebab kat dalam career aku sebagai seorang media creator, Ferrari adalah brand yang aku always look up into lah. So kau tahu lah, walaupun kita media yang bercakap macam gila-gila ke apa kan, it's still a business. Tapi aku tak pernah pun nak buat business dengan Ferrari sebab aku memang nakkan exposure to that. Memang for the love of the game je Ferrari ni. So aku nak pergi and aku nak review. Aku nak tengok depan-depan. Aku nak kawan teman aku untuk tengok Ferrari Amalfi. Oh, aku memang excited lah. Tengok baju aku. Cemboy. Nampak cemboy. Okay. So sampai kat sini, biasa memang kalau kata car launches, some brands pun dia akan buat dekat Boathouse lah. Cuma kali ni dia punya event adalah masa bulan puasa pukul 10 pagi. So untuk bulan puasa kali ni, inilah the first event yang dibuat masa tengah-tengah puasa. So aku cubalah kuatkan diri aku. Dah start baca-bacang kan ni. Logo Ferrari dah ada dah tu. Itu dia. So inilah tempat dia. Semua dah sampai dah. Aku yang paling lambat sekali. Semua game media semua dah ada kat sini. Makan yang tak boleh je. Tapi tak apa. Aku nak study dulu. Bagi aku study dulu pasal Ferrari Amalfi ni. Aku tahulah sikit sebanyak, tapi aku nak kena baca lah sikit supaya korang dapat info yang lagi tepat dan mutakhir ya. Kau ambil video kat sini kejap. Cantik kan? Ferrari Amalfi dengan ni. So apa yang aku suka dekat Boathouse ni, kawasan dia adalah dia punya reka bentuk adalah lebih ke arah colonialism. Macam yang kau tengok dekat bahagian sini kan. Aku tak tahu sama ada reka bentuk ni memang inspired atau memang age appropriate, aku tak tahu. Tapi by far aesthetically memang dia agak cantik. And biasa inilah dome dia yang dia akan showcase the cars. And then di kat sini tempat dia akan jamu dia punya gas, which is aku tengah layan lah sekarang. And yang aku tahu dekat kawasan ni, dia macam ada dia punya lunch set juga tau. Ataupun aku sini just for events space, aku tak ingat lah. Cumanya aku dah banyak kali datang sini for the car launches. So aku nak mingle around with the guy. Oh dah start, dia orang dah start masuk. Jom. Ramai dah masuk. Nampak? Holah. Hari ni hari yang agak cantik lah. Dia cukup cerah. Aku enjoy lah hari ni. Tak tahu dia orang tunggu aku ke apa, tapi bila aku sampai dia terus nak start. Itu dia. This is so cool man. Bagi diorang launch dulu kereta, bagi diorang ambil gambar dulu puas-puas, lepas tu baru aku tunjuk kat korang kereta tu lah. Alah, kereta yang sama lah, tapi yang dekat Malaysia punya lah. So siapa yang kat sini yang memang tahu pasal Ferrari ataupun ambil kisah pasal Ferrari, Amalfi adalah successor kepada Ferrari Roma macam yang kau pernah tengok. And kau boleh tengok dia punya reka bentuknya agak hampir dengan Roma sendiri. Tapi perbezaan paling ketara adalah dia punya black light pada bahagian tengah ni. So dia punya front grille, kalau kau ingat yang Roma dia lebih macam yang ke arah Aston Martin sikit. Tapi yang ni lebih distinctive and lebih kepada hammer head shark lah pada bahagian hadapan untuk fasa ni. Okay, satu lagi, Ferrari kita tahu yang dia terkenal dengan mid-engine supercar. Tapi ni Ferrari Amalfi lebih kepada Grand Touring cars. Dia Grand Tourer and dia ada dia punya engine pada bahagian depan V8 menghasilkan 640 CV ataupun PS power. So boleh kata kuat lah. Okay, dia ada horsepower bump sebanyak 20 horsepower daripada Roma. Sebab apa? Sebab dia ada lighter crankshaft and benda tu membantu untuk dia jadi lebih rev happy daripada Roma. And dia ada dia punya, aku dengar terbuk macam tu lah, buatkan dia lebih rev happy. Dia punya high rev tu lebih mudah dicapai lah. So untuk sebuah Grand Tourer, dia punya clearance pada bahagian bawah pun lebih tinggi daripada supercar punya counterpart for Ferrari itself. And this front end mengingatkan aku dengan Purosangue punya Aries lah. Kita gerak lagi. Apa dia pilih nama Amalfi? Okay, aku ada baca and memang tak di presentation pun dia ada bagi tahu kenapa. Daripada apa yang aku dengar, untuk Ferrari Amalfi, nama Amalfi ni adalah sama juga dengan
dengan Roma. Dia adalah sebuah coast in southern Italy, and dia adalah kawasan yang sangat popular untuk Ferrari drivers and drive, dan sangat popular, sangat menarik, sampaikan dia kata okay, this particular car dia kena buat juga nama yang paling popular for every Testarossa punya drive. Sebab itulah dia dipanggil Amalfi hari ni. Kalau Roma, dia spend 0 to 100 dalam masa 3.4 second. Untuk Amalfi, dia mengambil masa 3.3 second, 0.1 second cepat daripada dia punya predecessor. And ini adalah reka bentuk pada bahagian belakang Amalfi, and dia mengingatkan kepada 12 cilindri punya kawasan. Nampak kat sini dia terbujur belakang, dia terlebih keluar, so mengingatkan aku dekat 12 cilindri. And macam biasa ada logo and everything. It's a Grand Tourer car lah. It's a Grand Tourer car. Obviously aku memang seronok lah dekat sini. Just to talk about this, aku happy. And dia ada classic looking 5-spoke Ferrari wheels, and pada bahagian belakang pun ada, it's a Grand Tourer. Rear-wheel drive juga. Aerodynamic untuk Amalfi, dia ada 3 position active rear wing yang provide sampai 110 kg masa bawa 250 km per jam. Compare dengan dia punya predecessor, tak banyak macam ni. So downforce untuk this particular car, dengan bantuan dekat pada bahagian belakang ni, dia lebih kuat downforce dia. So pada kelajuan yang tinggi, kalau atas plus highway, dia akan lebih planted supposedly berbanding the predecessor. Engine dia yang V8 tu 3.9 liter F154BH. Ni dia punya code lah. And dia punya turbo charger tu memang akan spin sampai 171 RPM. Sebab tu yang aku cakap rev happy. Sebab dia boleh ada turbo charger yang spin so much. Kalau kau tengok, yang ni tak ada mirror ke apa. Steering duduk pada bahagian kiri. Kenapa? Ini adalah show car untuk dia register, dan dia nak buat macam launches for today. So dia akan gunakan left hand drive. Kalau kau ingat video aku yang Ferrari yang paling latest pun sama menggunakan left hand drive car. Kita takkan drive kereta ni hari ni, tapi ini adalah perbezaan yang paling ketara sekali. Kau boleh tengok pada bahagian steering wheel, dia kembalikan dia punya physical button, which is sebelum ni adalah haptic style, dan for globally dia agak kata banyaklah tak boleh lah, tak kena lah, tak masuk akal, and now dikembalikan. So all the scenes tu dia dah revert back, and seat location pun lebih sesuai lah untuk yang sekarang. It's a typical Ferrari design pada bahagian middle console. Macam kau tengok ni kan, this is the buttons for everything lah. And kau ada infotainment kau sendiri pada bahagian penumpang. So every number semua akan keluar juga. And ini adalah kau punya bahagian steering wheel. Macam biasa kau akan dapat pedal shifter yang paling besar sekali pada bahagian kiri dan kanan, as opposed to other Ferraris. Dan aku happy dah dekat sini. Anything yang kau boleh nampak dekat sini ada dekat dalam Ferrari. Tutup pintu, kau tengok engine, tapi tengok dulu. Itulah dia. Aku memang suka lah dekat dia punya bahagian depan ni. Dia ada distinctive look lah, orang panggil, Mak Saleh panggil lah. Aku suka sebab dia punya bahagian depan tu, aku boleh bayangkan atas jalan dia agak cool lah. Aku rasa pasal hari ni aku cukup happy lah, sebab aku dapat tengok personally Ferrari Amalfi punya launches, and aku wish the best for Ferrari Amalfi, and aku harapkan dia punya kereta ni akan ada lagi ramai peminat lah. So basically kau tahu cerita pasal Testarossa and how the review is gonna be. Banyak yang cakap pasal Testarossa itu ini in term of design, tapi this particular car, dia bukanlah trying to be the fastest in the bunch. Jadi dia ada dia punya set of audience sendiri, and aku boleh kata to those audience, dia akan appreciate this one sebab dia punya movement from Roma to Amalfi ada banyak jugalah improvement daripada segi ergonomik. Apa yang kau rasa pasal Ferrari Amalfi? Cuba kau komen dekat bawah, beritahu apa kau rasa pasal Ferrari Amalfi ni. So itu adalah review yang aku bagi pada Ferrari Amalfi. Kau boleh dengar lah suara aku macam excitednya dengan this particular car. Sebab kita biasa dengar ini Ferrari ada masalah tu, masalah ni. Tapi masih lagi Ferrari pada aku ada soft spot lah pada kereta ni. Of course lah, macam yang aku pernah cakap sebelum ni, aku memang bermula dengan media otomotif sebab jatuh cinta dekat kereta Ferrari. Aku rasa ramai pun macam tu. Sebab tu dia orang curious pasal this particular car. So aku nak patah balik dekat Valley. Jom balik, okay? Hai. Nak ambil goodies. Dog gift aku. Kena gunting dulu ya. Okay, thank you. Thank you so much, bye. We go bagilah. Cepat juga bagi ni. Marilah kita. Thank you Ferrari. Boleh macam-macam sponsor kan. Kita nak pergi dekat Valley, and then aku nak balik office. Buat macam biasalah. Marilah kita balik. Thank you. Valley. Okay. Sorry tangan kiri. Okay. Thank you. Alright, sudah keluarlah kita.
kita cari jalan keluar. Dia dekat, tu yang dekat area-area MR2 tu kan. So yang dekat yang Flamingo tu. So itulah dia. And thank you so much sebab tengok video ni. Sila subscribe to this channel sekarang. Sebab kalau korang tak subscribe kan terlepas pula video-video lain nanti. Aku kalau boleh nak review Ferrari hari-hari. So for this plan video, aku pun ada juga macam terfikir macam why don't we just buat vlog style macam ni. Sebab aku perasan lifestyle aku sekarang ni, kalau bab-bab car launches kan, ataupun any particular automotive event, agak prestige. Tapi kita orang tak ada nak bercerita dengan orang lain. Sebab tahulah kan, kita punya tempat macam ni apa semua kan. So baik aku tunjuk lah. So aku rasa macam have fun juga. Aku dah buat 5-6 video macam ni, and aku rasa nak buat lagi video macam ni. Korang rasa nak ke tak buat konten macam ni? Komen lagi kat bawah, okay? Jumpa lagi lepas ni. Assalamualaikum.